Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak install masalah timeline. Mula kita pergi ke website Facebook Masjid Info Center. Okay, Masjid Info Center. Kemudian kita scroll satu posting tu berkenaan download masalah timeline percuma. So download here. So kita klik ke sini Google Drive. Okay, dia dah keluar dan kita tekan sini ada satu button ni untuk download. Dia akan download zip file ni lah. Okay, masalah timeline V0102 zip, tekan download. So tunggu hingga download selesai lah. Nanti kita akan nampak sini dia ada indikator ni download. So download ni dah selesai. Kemudian kita akan pergi ke folder show in folder. So dia akan buka dalam folder download lah. Okay, dah ada download zip file ni, kita right mouse. Sebab dia zip file kita kena extract dulu right mouse. Sini ada extract all. So dia akan extract all. So extract semua zip file tu. Dalam zip file tu nanti dia akan ada satu folder, nama dia masalah timeline. So apa yang dia perlu lakukan mudah je. Klik sini, kita kena copy masalah time ni, copy. Okay, masalah timeline ni kita akan masukkan ke dalam C root. Ni dia panggil C root C yang paling bawah sekali. So dalam C root sini dan kita akan paste dekat sini lah. So right mouse kita akan paste. So nanti folder dia akan jadi macam ni. So dia jadi C masalah timeline. So mudah je. Kita copy daripada folder download tadi. Masuk ke dalam C drive, C root, masalah timeline. So software yang kita akan run nanti adalah masalah timeline.exe lah. So kalau kita nak buat apa? Shortcut. Kalau nak create shortcut mudah je. So sini file ni tadi, exe file ni. Kita right mouse dekat file exe ni. Right mouse kemudian tahan hold, lepas tu kita drag dia, tarik dia keluar ke desktop, kita lepas. Nanti dia akan bagi kita create shortcut here. Kita pilih shortcut here lah. So ni shortcut. Kita boleh run direct daripada sini ataupun daripada exe file lah. So kalau nak mudah run daripada shortcut lebih mudah lah. So double click je daripada shortcut. So nanti dia akan run software lah. Ni untuk first time dia akan check dulu. Kita akan pergi more info, run anyway. Okay, so dia akan run masalah time lah. So dia akan run macam ni. Okay, so mudah je. First step yang kita perlu lakukan, set dia punya zone solat dulu lah sini. Default ni zone solat Selangor SGR01 Gombak Bataling semua tu. Klik pada logo Kaabah. Nanti dekat sini kita ada zone solat. Solat zone. Pastikan dia sama dengan zone solat yang ada di JAKIM lah. Okay, so contoh katakanlah kita ambil di Terengganu satu. Kalau Terengganu, kita tekan save. Nanti kita boleh tengok sekarang ni sebab tadi dia perubahan waktu solat ni 701, kita dah set beep 5 kali. So dia bunyi 5 kali lah. So kalau kita pilih Terengganu tengok nanti waktu solat ni dia akan berubah lah. Kita tekan save, kita akan close, dia akan refresh. Nampak dia jadi 107. So mudah je. Di sini pastikan follow JAKIM punya. Ni zone solat ni memang kita ambil daripada JAKIM. So mudah. Mana kita akan follow yang JAKIM punya lah. Zone solat dah. Kalau Selangor 01, tekan save, tekan close. Nanti dia akan bagi yang Selangor punya lah. Itu nombor 1. Nombor 2, kita boleh tukar beep pun boleh. Contoh sini, katakanlah Zohor nanti dia akan bunyi beep 5 kali nantilah. Kalau 1.13, dia akan bunyi macam ni. Kalau tuan nak masukkan bunyi-bunyi lain pun boleh. Just pilih je, klik search ni. Dan pilih nanti MP3 yang sesuai lah. Nak pakai beep 3 kali ke 5 ataupun 8 kali. Kalau tak nak bunyi pun boleh kita letak no sound MP3 lah. Kalau nak letak azan ke apa kan, download je MP3 tu dan pilih je. Contoh kalau saya pilih 8 macam ni, dia akan bunyi azan yang 8 kali lah. Ni video ni saya terpaksa slowkan. Nanti kalau tak nanti copyright issue sini. Save, close. Okay. Dia mengaji tu nanti dekat YouTube dia tak bagi. Okey, kita dah tunjuk sini. Display area top. Ni bahagian atas ni kita boleh tukar dia punya ketinggian dia. Sekarang default ni 100. Kalau kita guna font yang lebih besar, katakanlah waktu solat ni kita guna font yang lebih besar. Sekarang 30 kan. So kita gunakan font yang lebih besar. Kata 34 kita letak. Tekan OK. Tekan save. Kita close. Nanti font ni kan besar kan. So kalau kita nak tinggikan boleh. Klik dekat logo Kaabah ni. Bahagian atas ni kita boleh tinggikan. Katakanlah 110. Nanti bahagian ni dia akan lebih tinggi lah. Kalau kita guna font yang lebih besar, TV yang lebih besar, ada kita boleh set dia punya font size ini boleh dengan ketinggian dia sekali.
So kita boleh set warna pun boleh sebenarnya. Warna pun boleh. Sekarang ni warna putih. Kalau kita nak tukar dengan warna kata hitam pun boleh. Kita okay, save, close. So dia jadi warna hitam. So dia boleh tukar warna font color dengan font size sekali. Font style pun boleh. Kalau kita nak guna font yang jenis berbeza. Ni kita guna Tahoma lah. Yang atas ni guna Times New Roman macam ni. So mana font size dengan font style pun boleh tukar. Dengan font size dia punya ketinggian pun boleh ikut size screen TV tu lah. So default kita akan guna 100 je lah. Dengan resolution ni kita pakai yang full HD punya resolution lah. So kalau bahagian bawah punya date time. Dan ni bahagian bawah ni dia panggil date time. Sekarang ni kita tak benarkan dia tukar color. Tapi font size kita benarkan dia tukar. Kalau nak buat 26 betul macam ni. Kan okay, save, close. Nanti font ni akan jadi besar lah. So, mudah. Bahagian atas kita boleh tukar dia punya color dengan font style dia. Waktu solat ni pun boleh. Solat time ni font dia dengan font size sekali. Warna dengan font size sekali lah. Date time bawah ni kita boleh tukar dia punya font size font style dengan font size. Okay, lepas tu kita ada playlist. Kita ada folder playlist. Sekarang ni slide ni, audio, video semua kita akan letak dalam folder C My Solat Time Lite Playlist. Kalau nak tukar pun boleh, klik je dekat folder sini dan kita boleh tukar. Contoh katakanlah dekat pejabat kita ada internet, dan kita boleh gunakan Dropbox ataupun dia panggil cloud storage. So kita boleh letak konten kita dalam Dropbox. Nanti semua konten tu dia lebih mudah kita nak control. Kita pakai phone pun boleh. Kita transfer je ke Dropbox folder ni. Playlist ni, sistem dia akan auto pick up dengan dia akan run sendiri. Kalau yang tak ada internet tu, guna yang default punya lah. Default kita pakai dalam C drive biasa je. C My Solat Time Lite Playlist. So kita boleh tengok folder dia dekat sini lah. My Solat Time Lite C My Solat Time Lite Playlist. Ni slide-slide yang akan di run. So kita boleh tengok kat belakang tu. So based on slide ni dia akan run. So nanti kalau kita nak tambah, kita tambah dalam folder C My Solat Time Lite Playlist saja. So sistem dia akan auto pick up. Ni gambar sekarang ni, gambar tangan ni. Okay, lepas tu dia akan run ni hadis. Sebab interval ni 10 saat. So kita slowkan sikit, cepatkan sikit lah. Interval ni kita boleh set juga nak bagi cepat ataupun lambat pun boleh. Volume saya bagi kosong lah. Sebab nanti kalau nak hantar ke YouTube dia tak bagi sebab mengaji tu. Okay. So ni file yang kita ada tu. File yang dia akan run lah. Sini, lepas tu dia akan run video. So ni dia akan run video lah. So kalau nak tambah, mudah je. Kita buka satu explorer lagi. Kalau saya nak tunjuk lah, kalau tak buka pun apa, just copy paste macam biasa je. Okay, saya tunjuk yang macam ni. Contoh, saya pergi dalam folder My Solat Time Support. Ni saya ada slide dalam sini. Contoh 2023 hadis kan. So ada banyak slide dalam ni. So katakanlah saya pilih 2 slide daripada sini kan. Yang barunya. So 1, 2 slide. Saya copy sini. Okay, saya tampal dekat sini So yang barulah kita paste ni. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so kalau kita masuk sini, playlist. So kita ada 7 file lah. Yang baru. Selepas video, nanti dia akan run yang cerah ni dan kemudian yang merah ni. So kita boleh tengok. Sistem dia akan auto pick up sendiri. Sekarang ni dia running on this video lah. Okay, ni dia akan ulang balik. Bila dia masuk sini, nanti dia akan refresh yang slide yang baru. Tengok nanti bila dia run video, dia akan ambil 2 yang baru lah. Sebab mula-mula tadi dia sampai sini. Nanti sistem dia akan auto detect ada 2 yang baru. Dia akan start balik. Dia akan start daripada mula sini dan yang 2 yang baru lah. So kalau kita nak delete pun boleh. Nanti tekan delete je. So kita tambah ataupun delete dalam folder. Sistem dia akan auto pick up. Dia akan paparkan di screen sini. Dia running ni dia based on file name. So dia akan run ikut file name lah. Macam ni 01
02, ni 03, 04, 05. Lepas tu dia AN ni dia akan jadi yang ke 1, 2, 3, 4, yang ke 5. Ni hadis 15, ni 16 kan. So dia order by macam tu. Dia order by file name. So kalau kita nak control mana yang nak run dulu, mana yang nak run kemudian, kita rename lah ikut order by file name tu. So kalau pengguna cloud storage macam Dropbox tu, boleh pakai phone je hantar gambar ataupun video. Nanti sistem dia akan auto pick up dan dia akan run. So mudah lah. So tak payah nak pergi dekat depan TV tu untuk masukkan konten. Ni gambar baru tadi kan, yang cerah ni. Kemudian dia akan keluar yang merah ni lah. Ni yang merah ni. So mudah je. So kalau nak masukkan video pun boleh. So kita just pergi je dalam folder video kata sini. Masalah times. Sini si masalah time support. Kata saya nak run tambah video pun boleh juga. Pergi ke Quran macam ni contoh. Tadi Anas kata surah iKelas ni kan. So just copy je. Ctrl C sini, paste dekat sini. So kita ada satu lagi surah iKelas . So ada 2 video. Sistem dia akan auto detect. So mana kita just masuk, delete, tak ada masalah. Dia akan run. Sistem belakang ni sentiasa run. So bila dia jumpa yang baru nanti, dia akan ulang balik semula. Dia akan reload list yang baru balik lah. Playlist ni mudah controller. Nak tambah boleh, nak delete pun boleh. Sistem dia auto detect. So tak payah nak close masalah timeline ni. Tak payah nak close, tak payah nak run semula. Just content ni je. Masuk, keluar, masuk content ni. Sistem dia akan auto detect kan. So tak ada masalah. Ini dia running playlist yang sebelum tambahan yang baru ni. Nanti dia sampai sini, dia akan refresh balik playlist yang baru lah. Sebab kita ada buat pertambahan yang baru kan. So ini pada depan balik sini. Tengok dia berjalan . Sini nombor 2. 3. 4. Dia akan run ni iKelas pula. Nampak beza kan? So dia dah masukkan yang baru punya. So mudah. Sistem dia auto detect. So kita masuk video baru, dia akan run video yang baru lah. Surah iKelas. Jadi dia akan run surah An-Nas pula. So mudah nak control konten ni lah. So just tambah delete dekat sini je dalam playlist. Okay, kita tengok sampai habis lah. So sini nanti dia akan run 2 ni. Dia akan sambung balik ke yang mula balik lah. Dia nak cantik dia. Resolution ni kita pakai Full HD dia panggil. 1080p tu. Ni dimension ni sama dengan dimension screen yang saya gunakan lah. 1920 kali 1080. Sebab tu gambar tu dia cantik. Dia tak stress sangat. Okay, kalau tekan 26 Mei ni kita boleh run full screen. Dia lebih cantik lah, lebih besar dia punya screen paparan tu. Tekan sekali dia off, nampak taskbar. Tekan lagi sekali dia akan full screen. So dia lebih cantik. So kalau nak control boleh pakai sini. So button sini, button ni belum digunakan lagi. So sekarang kita ada sini untuk on off full screen. Kemudian kita ada sini untuk set dia punya setting lah.
Semudahnya folder ni boleh tukar ke folder cloud storage boleh, interval gambar ni set 10 saat. Normally kita akan set 10 saat lah. Dengan volume ni kalau tempat awam kita boleh set volume lah bagi bunyi. Kalau masjid dengan surau kita akan set video volume ni kosong lah, so dia tak berbunyi. Okay, so mudah je. Sekian, terima kasih.